Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akin Nufan dari Sekolah SK Sungai Arah. Saya ingin membaca buku komik yang bertajuk Gol ke Syurga. Masanya sudah tiba. Geng Jalan Batik pasti akan mencipta sejarah lagi. Sebelum itu perlu dipastikan yang pihak berkuasa berada jauh dari pantauan radar. Umi ada di dapur agaknya. Inilah masanya. Kamu mau ke mana, Majid? Alamak, ditangkap oleh pihak berkuasa. Sudah berulang kali Umi cakap, di luar sana tidak selamat. Apa jadi kalau kamu balik nanti Umi dah tak ada? Itu kalau Umi yang tak ada. Kalau kamu yang tak balik terus, nanti macam mana? Kamu tak fikir apa perasaan Umi? Apa Umi cakap ni? Assalamualaikum. Kenapa bising-bising ni, Umi, Majid? Waalaikumsalam. Walid, dah balik. Anak awak ni pada waktu-waktu begini pun masih mau keluar main. Keluar sekejap saja balik. Bukannya saya mau main sampai malam. Keluar lagi. Hai kamu ni, Majid. Kamu tahu keadaan kita sekarang ni kan? Kenapa balik? Tahu. Tapi saya cuma main bola saja. Kalau tahu, kenapa masih mau keluar main bola? Sebab saya sudah berjanji dengan kawan-kawan yang kami akan berlawan dengan geng Jalan Inap. Baiklah. Terima kasih Walid. Walid memang terbaik. Pihak berkuasa, Majid pergi dulu. Awak ni, tak apa awak. Biar dia pergi main sekejap. Bola itu saja yang budak-budaknya ada. Sekurang-kurangnya mereka dapat melupakan kesengsaraan buat sementara. Bola aku, tidak lagi. Aku pergi dulu. Dia ni. Aku datang, siap sedia. Bismillah. Allahu Akbar. Aduh, gol lagi. Wah, cantik jaringan gol kau, Majid. Esok kita akan lawan geng Jalan Tufah pula. Kau dah bersedia? Sentiasa, Jamal, sentiasa. InsyaAllah kita pasti akan menang. Ayo kita lakukannya. Kenapa mereka bersorak seperti permainan sudah tamat? Itulah, tapi sekarang kita sudah ketinggalan 17-0. Siapa menang tadi? Mestilah geng kami balik. Belum lagi tamat separuh masa pertama, kami berjaya sumbat masuk 4 gol. Esok kami akan... Wah, hebatnya Abang Majid. Esok kami akan bertemu dengan geng Jalan Tufah. Kami akan bermain dengan penuh semangat untuk menang. Menang apa, Abang Majid? Menang perang. Iaitu kita belum menang lagi, wahai adikku Syahidah. Tapi tak lama lagi, itu pun kita akan menang. Sekian, terima kasih.